Kalau Encik Fahmi tak datang petang ni, kita kena tangkap Encik Fahmi. Berhati-hati bila gunakan teknologi ya. Jangan sampai tak ingat dunia. Silap langkah nanti viral di FYP. Berjaga-jaga, sekarang ramai tak ada. Bukan bukti internet hari ini tidak selamat. Kita nampak pertama dari segi jenayah scam. Jumlah yang rakyat Malaysia hilang pada tahun lalu mencecah 2.9 bilion ringgit. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang penting kita Simpelnya yang saya nak sampaikan kepada ibu bapa yang dalam PIBG, sentiasa berhati-hati sebarang maklumat yang sampai kepada kamu. Sekiranya datang kepada kamu seseorang yang membawa berita yang kamu tak pasti kesahihannya, anggaplah pertama, maklumat itu palsu, kecuali telah disahkan benar. Saya minta tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang hadir pada hari ini untuk menjadi satu pasukan, dapat memainkan satu peranan yang sangat penting. Di pihak saya dan juga pihak MCMC, kami bertukus lumus untuk pastikan internet lebih murah, capaian internet lebih meluas, internet lebih laju. Tapi semua ini tidak bermakna kalau internet tidak selamat. ambil yang baik, buang yang kurang baik.